Apa cara yang terbaik untuk puasa 6 hari bulan Syawal tersebut? Kata ulama, cara yang paling baik, markah yang paling tinggi puasa 6 hari tersebut ialah berturut-turut, bermula daripada 2 Syawal, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal. 2 sampai 7 Syawal tu semua dia puasa. 6 hari berturut-turut sampai 7 Syawal. Raya pada 8 Syawal. Kalau nak puasa 1 Syawal Ustaz, hukumnya haram. Dosa lagi. Dah tak dapat pahala, berdosa pula. 1 Syawal haram puasa. Nombor 2, dia puasa selang sehari. Iaitu dia start 2 Syawal, 4 Syawal, 6 Syawal, 8 Syawal, 10 Syawal, 12 Syawal. Dia tak mampu nak puasa direct. Boleh dia buat selang-selang tu pun dapat pahala, ganjaran yang besar, tapi tak boleh lawan pahala yang jenis yang pertama yang berturut-turut tu. Yang ketiga, kata Imam Nawawi dalam Majmu', Imam Nawawi sebut, boleh juga dia ambil 6 hari yang paling last. Direct 6 hari yang paling last. Tu cara ketiga. Dia juga boleh pilih mana-mana hari sepanjang Syawal. Dia nak puasa 2 Syawal, kemudian dia ambil 11 Syawal, kemudian dia ambil 19, kemudian dia ambil 20, kemudian dia ambil 24 Syawal. Ikut dia lah, dia nak ambil mana-mana hari pun boleh. Itu 4 cara.